Korang kalau setakat nak buat kerja, tak perlu pun PC beria gedabak macam ni. Cukup pakai yang ni saja. Asus V400 AIO V470VA. Okey, jom kita set up dulu. Ini PC all-in-one. Maksudnya semua benda dah ada dalam satu skrin. Korang tak payah beli casing, power supply, motherboard dan segala bagai hardware dah. Dalam kotak pun dah siap include keyboard dan mouse wireless sekali. Design dia memang clean dengan paparan 27 inci Full HD dan bezel nipis. Meja terus nampak kemas sebab tanpa segala kabel berserabut. Asus V400 AIO ni memang fokus untuk pengguna yang nak set up simple, minimalis tapi still smooth untuk buat kerja harian. Dari segi specs, dia datang dengan Intel Core i7 13620H, RAM up to 16GB DDR5 dan 1TB NVMe SSD. Gabungan ni memang dah cukup laju untuk buat kerja multitasking dan handle aplikasi harian. Untuk connectivity pula, port memang banyak. Dekat belakang ada 3 USB-A dan 1 HDMI. Tambah pula 1 USB-C dan 1 Ethernet port. Dekat bawah ada satu lagi USB-A untuk akses cepat. Untuk daily use, aku buka banyak tab, tukar window, multitask, semua relax dan smooth je. Untuk yang selalu meeting online atau work from home, PC AIO ni dah cover korang dengan webcam built-in dia. Memang membantu. Kualiti pun okey, siap ada built-in mic lagi. Dan sebagai content creator kan, aku banyak guna PC untuk edit video. Setakat aku edit dalam software video, tak ada lag dan workflow memang smooth. Panel IPS yang diguna pun membantu untuk editing. Color accurate, viewing angle cantik, memang sesuai untuk kerja visual. Dari segi angle, dia boleh dongak atas dan bawah 90 darjah. Cuma untuk height tu korang tak boleh adjust lah. Untuk hiburan pun tak ada masalah. Nak tengok movie, YouTube, layan lagu semua boleh sebab dia dah ada built-in Dolby Atmos speaker. Soalan penting, can it handle game though? AIO PC ni cuma guna integrated GPU je. Jadi aku tak suggest korang lenjan game AAA. Tapi untuk Dota atau any casual game lain, AIO PC ni boleh handle no problem. Lupa mention pasal sizing. Untuk sizing pula, model yang aku pakai ni 27 inci. Kalau nak lebih kecil, ada juga pilihan 24 inci. Jadi kan, kalau korang nak desktop yang tak renyah, jimat ruang tapi masih cukup kuat untuk kerja editing dan entertainment, korang boleh consider Asus V400 AIO. Harga pun start dengan 2599 je. Untuk info lebih detail, korang boleh check dekat Asus e-store.